Hari ini kita berada di daerah Pendang. Kerajaan telah mengumumkan berkaitan dengan RUN 95. Jadi bagaimana pelaksanaan tu? Puan nampak bila Puan cuba sendiri pada hari ini, nampak susah tak benda tu? Mudah je. Dan dia banyak jimat lah juga. Minyak tu. Kalau kita isi dalam 50, dia akan lebih dalam RM1 lebih macam tu. Lebih liter lah kan. Tak ada, mudah sangat. Saya pergi cuma bagi IC. Saya bayar pun melalui kad, debit card. Macam tu je, mudah je. Tak ada masalah apa, mudah je. Sistem pun okey, lancar je. Setakat hari ini memang tiada masalah sebab kita menyediakan beberapa kaedah pembayaran yang memudahkan pelanggan lah untuk mengisi. Kita cuba membantu customer kita, pelanggan kita untuk menebus subsidi yang diberi oleh kerajaan. Kita nak support apa yang kerajaan buat, so kita nak benda ni. Ya, terima kasih banyaklah kerana kerajaan bagi bantuan kepada rakyat perkara benda macam ni kan, sebab kita ni pun cukup baguslah kita dapat benda macam ni kan. Alhamdulillah baguslah, orang kata mudahkan kami semua.